Wish kok beli banyak. Kok beli apa ni? Beli kek roti, Kek apa tu? kek indulgent, red velvet, coklat, Oh, memang selalu beli ke? kerak juga Kerak. Tapi favourite kat sini apa dia? Produk apa? Favorite sini dia punya roti dia dengan red velvet kek Roti. dia. Roti apa tu? Roti apa yang cream cheese. Oh, cream cheese. Cream cheese tu Ya. memang legend. Lepas tu kalau rate 1 sampai 5 daripada segi harga, produk, suasana macam mana? Okey tak? Dari segi harga okey lah, orang kata mampu milik. Dari segi suasana okey, tak masalah. Tu dari segi dia punya rasa dia. Untuk rasa dia, kalau untuk roti dan kek setakat ni memang sedap lah. Kita ah. Ha. Okey, satu soalan random ah. Apa impian yang tak pernah tercapai tapi nak sangat? Apa dia? Apa impian tak pernah capai tapi nak sangat. Apa-apa lah. Impian lah. Tapi kita tengah kelas kan, madrasah. So kalau untuk impian, kalau duduk dalam madrasah, satu lah, mesti nak lulus. Lulus, kata dapat amal apa yang belajar kan tu lah. Untuk impian setakat ni. Okey, Sebab kita dalam fasa belajar kan.